seluruh rakyat Malaysia mendapatkan berbagai keistimewaan dari pemerintahnya. Tapi kini berbanding terbalik. Rakyat Malaysia banyak yang merasa diperlakukan tidak adil dan dipandang sebelah mata. Masalah sosial di Malaysia semakin memprihatinkan akibat dari meningkatnya angka pengangguran, kesenjangan ekonomi hingga sulitnya biaya hidup. Tapi mirisnya, netizen Malaysia masih sering mengejek Indonesia miskin. Tak merasa kalau banyak warga mereka sendiri yang hidup dalam kondisi sulit. Kenyataan ini menunjukkan bahwa permasalahan sosial di Malaysia jauh mengerikan dari yang selama ini mereka ejek, yaitu Indonesia. Langsung saja simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pak Cik Petai mengamuk. Tak boleh meniaga, suruh saya menyamun, jual dadah. Suara dia tinggi, tapi bukan kurang ajar. Itu suara orang yang dah terlalu lama bersabar. Dan hari itu, dia pecah. Motor buruk berhenti tepi jalan. Petai tergantung kiri kanan. Tak ada gerai, tak ada khemah. Cuma tempat berteduh untuk cari sesuap nasi. Tiba-tiba datang dua orang penguat kuasa. Jalan laju ke arah dia. Salah seorang berdiri depan Pak Cik tu. Tangan dalam poket. Nada tenang, tapi tak beradab. Penguat kuasa cakap, tak boleh meniaga sini. Itu je. Macam dia bercakap dengan orang yang tak layak dihormati. Tahulah kamu berpangkat, tapi adab perlu dijaga. Pak Cik tu pandang, mata merah, nafas laju. Nak cari sesuap nasi dekat negara sendiri pun susah. Orang sekeliling mula tengok. Ada yang rakam, tapi semua senyap. Sebab ayat tu pedih. Pedih dia lebih dalam dari suara mana-mana penguat kuasa. Pak Cik tunduk, kemas perlahan. Tangan dia pegang plastik petai, gementar. Tapi bila maruah diinjak, dia tak mampu tahan lagi. Petai dibaling ke sungai, satu demi satu jatuh atas jalan. Dia bukan biadab, dia terdesak. Tak boleh meniaga, suruh saya menyamun, jual dadah. Video tu viral. Netizen naik angin. Antara komen netizen, warga asing berniaga bebas, tak siapa tegur. Orang kita, silap sikit, terus saman. Undang-undang tanpa adab, itu zalim. Aku tengok video tu habis-habis. Terkesima, sedih, marah, lapar. Terus aku jalan ke farmasi, beli Just Golage. Gastrik aku kalau tengah emosi macam ni, memang datang tak kira masa. Tapi Pak Cik tu, balik dengan tangan kosong. Petai pun dah tak sempat jual. Yang tinggal cuma suara dia. Dekat tanah sendiri pun tak boleh cari makan. Habis aku ni siapa? Ambil video. Nah, ambil semua. Nah. Nah, ambil semua. Ambil semua. Ambil. Dah ada semua ada. Ambil semua. Di kuasa tu. Ayo buat tukar. Banyak kan ni. Bukan barang apa nak cari sesuap nasi pun tak boleh dekat negara sendiri. Habis nak buat macam mana? Mafialah. Bukan hari 24 jam saya tenaga. Bukan 24 jam. Habis tak boleh tenaga, suruh menyamuk. Suruh jual dadah. Hari ni kecoh geng. Pasal Pak Cik baling petai dengan penguat kuasa. Bagi aku geng, dua-dua salah. Yang penguat kuasa pun aduhai. Tahulah jalankan tugas. Tahulah ada orang report. Tapi cara tu bagi kenal lah sikit. Ni dengan muka macam sombong. Tangan masuk poket. Itu yang buat netizen marah tu. Lepas tu Pak Cik tu baling petai. Yang seorang tu duk renyeh-renyeh. Lagi satu pula. Kena tahu juga. Kena belajar juga budi bicara ni. Bercakap dengan orang tua ni. Dia angin dia lain macam sikit. Ni kita duk menjawab. Itu masalahnya. Bila Pak Cik tu menjawab, penguat kuasa pun nak menjawab juga. Lalah kali tu yang jadi isu tu. Yang Pak Cik tu pula yang pergi berniaga dekat tepi jalan tempat orang lalu tu dah kenapa? Dekat depan kedai pula tu. Kenapa tak masuk dalam kedai tu terus berniaga? Lagi satu pula Pak Cik, janganlah marah macam mana pun, janganlah buang petai. Tu rezeki tu Pak Cik. Marah macam mana pun, jangan lempar-lempar makanan Pak Cik oi. Alhamdulillah lah, dah settle dah tadi. Tengok sampai datang rumah Pak Cik tu apa kan. Alhamdulillah, bagus lah, mantap lah. Saya tahu abang tengah menjalankan tugas. Betul lah tu. Tapi timbang rasa sikit lah abang. Timbang rasa sikit. Pak Cik tu berniaga petai pakai motor. Bukan dia pacak warung kat tepi jalan tu. Kalau dia pacak warung tu salah lah.
Ni pakai motor. Kalau awak cakap tak boleh meniaga sini, pindah tempat lain pun okey lah. Ini dekat nak raya ni bang. Cari duit poket. Timbang rasa sikit bang. Timbang rasa sikit. Undang-undang ni untuk warga negara Malaysia je ke? Aku tengok kalau warga asing elok naik motor tu jual aiskrim. Hulu hilir. Entah lesen ada ke tak ada. Rotek hidup tidak. Betul-betul lah korang ni. Lebih. Aku setuju dengan Harun. Harun cakap salah dua-dua. Tapi Harun ni komen nampaknya seakan-akan menyalahkan penguat kuasa. Sebenarnya kita tak tahu situasi apa yang sebenarnya berlaku pada masa itu. Dan aku juga ada terbaca satu komen yang katakan pakcik ni meniaga salah tempat dan betul-betul depan pintu masuk kedai. Jadi kita dapat bayangkan pakcik tu menghalang laluan keluar masuk ke kedai itu. Mungkin ada orang report, mungkin kebetulan penguat kuasa MPPD ni tengah buat pemantauan ataupun operasi. Kira bernasib baik dah tu MPPD suruh pakcik tu berniaga di tempat yang dia buang petai itu. Aku mungkin dapat bayangkan macam mana keadaan itu. Sebab aku pun dulu 14 tahun penguat kuasa Jabatan Perlesenan di satu majlis. Jadi aku amat-amat faham akan situasi ini. Sebab tu netizen pun sebelum nak komen, sebelum nak kecam penguat kuasa, tahu dulu kedua-dua isu. Penguat kuasa takkan sembrono. Kena faham, bila berlaku macam ini, penguat kuasa je salah. Lain kali faham dulu isu dan cari dulu fakta. Sebagai seorang penguat kuasa, tak pergi hentam, tak pergi marah-marah pun peniaga, orang-orang yang berniaga. Pergi cakap baik-baik, bagi salam, cakap di sini tak boleh berniaga. Tanya lesen ada ke tak. Contohnya kalau pakcik tu tak ada lesen, dia sudah beruntung. Jika penguat kuasa MPPD ni suruh berniaga di tempat yang dia buat petai itu. Sikit-sikit nak salahkan penguat kuasa. Sikit-sikit nampak kesalahan penguat kuasa. Kamu tak duduk dalam bekas dia. Kalau kamu duduk, kamu tahulah langit tu tinggi ke rendah. Mari aku nak cakap satu pengalaman aku dari berpuluh-puluh beratus pengalaman sebagai penguat kuasa. Aku pernah pergi cek lesen di sebuah premis yang menjual daging lembu tempatan. Aku tanya baik-baik, bagi salam, senyum lebar-lebar. Assalamualaikum, ada lesen ke tak? Dengan muka bengihnya, sebab dia tak ada lesen. Dengan muka bengih, angkat kampak ni, kata atas meja. Kata atas meja, lesen tak ada, ini ada. Jadi aku apa lagi? Lantas 1,000 lah. Harap semua bersabar. Sama ada yang menyokong pakcik itu, yang kasihan pada pakcik itu. Aku kalau tengok sekali lintas pun, aku kasihan. Dan aku rasa nak maki hamu penguat kuasa. Tapi kita kena sabar sebab kita tak tahu jalan cerita. Lagipun perkara ini dah selesai secara baik-baik oleh MPPD dan pakcik jual petai itu. Aku buat video ni nak bagi tahu sikit-sikit jangan nak salahkan penguat kuasa. Kita doakan semoga pakcik itu sentiasa murah rezeki. Itulah informasi dan cuplikan video yang dapat kami sajikan di hari ini. Jika Anda punya pendapat tentang video ini, silahkan sampaikan lewat kolom komentar. Terima kasih. Nah, seperti itulah informasi dan beberapa cuplikan video yang dapat kami sajikan di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semua. Dan sebelum saya undur diri, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Yang Maha Kuasa membalas kebaikan teman-teman semua dengan yang lebih baik. Dan juga tidak lupa kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan semoga terhibur selama menyaksikan video-video dari tayangan channel ini. Nah, untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.